Assalamualaikum geng. So ada orang tanya aku, bang macam ni nak cancel order bang? Okey, aku bagi tahu nak cancel order dia ada dua tau. Satu cancel tegak, satu cancel by customer service lah. Kalau macam cancel tegak, kau tekan dekat more ni, kau tekan kat cancellation, dia akan keluar ni lah, customer location is too far dengan restoran location is too far. Lepas tu kalau ada restoran yang tutup, dia akan keluar restoran is closed. Macam tu lah. Ini aku panggil cancel tegak lah. Sebab cancel tegak ni dia akan tolak cancellation kau. Dia akan tolak cancellation kau. Okay, macam kau nak cancel by customer service, kau tekan more, kau pergi kat center. Okay, macam ni. Lepas tu kau pergi dekat, kau tengok lah kedai mana kan yang kau nak cancel lah. Macam aku sekarang ni, aku nak pick up kat Zenko. Okay, kau tekan kat Zenko. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Sekejap. Keluar macam ni, kau tekan kat ni, I want to cancel my booking. Ini cancel order by customer service lah. Kalau order tu betul macam makanan tu besar ke, lepas tu restoran tu memang betul-betul tutup ke, ataupun restoran close tu, restoran tu pin jauh daripada location kau sekarang ke kan, kau pilih lah. Dia banyak kat sini, banyak kat sini. Kau tekan lagi more, apa yang keluar. Okay, dia akan keluar macam ni. Senang geng, tak susah pun. Ni kalau cancel order by customer service lah.